Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam episod 3PSS Part Hebat SMK Puncak Alam 3. Anda bersama-sama saya pada hari ini, wartawan Azizah. Pada hari ini bertarikan 16 hari bulan Januari 2026, SMK Puncak Alam 3 telah mengadakan acara kejohanan merentas desa peringkat sekolah bagi sesi 2026. Setia bersama-sama kami hingga ke penghujung episod untuk ketahui siapakah yang bakal memegang gelaran johan buat acara pada tahun ini. Acara kejohanan merentas desa bukan sekadar membina semangat kesukanan dalam kalangan warga sekolah, tetapi dalam masa yang sama juga dapat menonjolkan bakat murid dalam bidang sukan, khususnya larian. Jom lari sama saya. Magic System, Red One, Shawty. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met la gaz à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. Kini kita bersama-sama dengan dua orang pemenang dari kategori lelaki menengah atas, saudara Danish Afiq dan Amir Zafwan. Assalamualaikum saudara. Salam. Bolehkah saudara berdua berikan tips macam mana penonton di luar sana ingin mencapai kemenangan seperti saudara berdua? Kalau macam saya, macam dekat Merentas Desa ni, setiap petang pukul 5 saya akan keluar pergi jogging. Dah 5 hingga 7. Pukul 5 sampai 7. Kalau saya pula selalu pagi jogging lepas solat subuh, terus jogging sampai pukul 7.48. Lepas tu banyak-banyak doa supaya nak target capaian tu. Baiklah, terima kasih saudara kerana sudi ditemu ramah. Begitulah tips daripada pemenang kategori lelaki menengah atas. Kini kita bersama-sama dengan Cikgu Nazrul selaku Guru Rumah Sukan Gama tahun 2026. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Nazrul kerana Rumah Sukan Cikgu telah mendapat anugerah johan keseluruhan dalam kejohanan merentas desa SMK Puncak Alam 3 tahun 2026. Jadi Cikgu, apa perasaan Cikgu setelah Rumah Sukan Cikgu telah mendapat johan keseluruhan untuk kejohanan tahun ini? Perasaan cikgu
Setelah mendapat tahu menjadi juara, agak terkejutlah sebenarnya sebab sepanjang 3 tahun cikgu berada di SMK Puncak Alam 3, ini adalah kali pertama lah Rumah Gama menjadi juara dan adalah satu kenangan yang sangat bermakna bagi cikgu untuk tahun ini. Dan cikgu harap tahun ini juga adalah banyak lagi kemenangan-kemenangan yang seterusnya daripada Rumah Sukan Gama. Tahniah sekali lagi saya ucapkan terima kasih cikgu kerana sudi bertemu ramah. Sama-sama. Kemenangan seseorang tidak terletak pada sebegah mana nama atau gelaran, tapi ia terletak pada sejauh mana kita berlari untuk mencapai kejayaan. Nantikan episod yang akan datang dalam TVPSS Part Hebat SMK Puncak Alam 3. Saya wartawan Azizah. Assalamualaikum dan salam hormat.